Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun di kebun kali ni saya nak tunjukkanlah perkembangan yang terkini. Serai-serai yang saya dah tanam lebih daripada 6 bulan yang lepas. Usianya lebih daripada 6 bulan dan inilah hasilnya. Saya dah ganti seserai yang sebelum ni tak menjadi ataupun mati. Saya dah gantilah. Yang ni pun saya dah tukar yang baru. Dan yang dah dituai sebelum ni saya dah ganti juga. Ni baru naik. Baru naik. Dan sana pun macam tu jugalah. Yang dah saya tuai, saya biarkan dalam 1-2 minggu. Dan saya campurkan lah dengan baja tanah baru supaya ianya dapat ataupun dapat kekalkan kesuburan tanah. Yang ni saya fasa kedua di lot kawan yang saya laksanakan lah tanggungjawab yang tak dapat dilaksanakan sebelum ni. Dan saya cubalah di bawah pokok durian ni. Ni dia yang di sebelah sini ya. Yang sana tu kebanyakannya dah sesuai dituai. Yang ni berusia dalam sekitar hampir 2 bulan lah kebanyakannya. Tapi tak sempat nak dibersihkan Sepatutnya dah boleh sesuai untuk dibaja dah ni. Tapi pembesaran memang tak serentak Yang ni paling besar ni. Paling besar. Ni pun inilah masalah rumput terlalu banyak Kalau rumput terlalu banyak pun masalah juga. InsyaAllah lah saya akan bersihkan keliling dia. Ni kebanyakannya yang baru ditanam ni. Ni pun dah mula banyak rumput Ni rasa macam mati. Tidak. Nanti saya akan double check tengok macam mana. Lot kawan yang ni kira lot yang ketiga ni alhamdulillah saya dah berjaya hampir keseluruhan dapat saya bersihkan. Cuma ada busut macam ni Saya tengah bersihkan Yang macam sana tu pun banyak busut sebenarnya. So sampai sini dululah saya rasa. Saya akan tanam ni pun ada tanah yang belum digemburkan. Yang lain kebanyakannya dah saya dah tanam Ni saya cuba atas batas Alhamdulillah dia punya pembesaran tu nampak elok cantik. Okey, saya nak tuai 6 rumpun untuk penuhi permintaan pelanggan. So insyaAllah kita akan cuba tengoklah nantilah. Pelanggan mahukan 7 kilo. Saya cuba ambil 6 lah. Kalau tak cukup saya akan tambah lagi nanti lah. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, 6 rumpun 2, 4, 6 saya dah ambil. Jom kita bersihkan sekarang. Ini 3 kilo Ada satu kedai ni lah dia nak. So berat dia 3 kilo. Ini target untuk 4 kilo sampai 3 kilo 600 gram. So saya terpaksa tambah lah. Saya dah ambil separuh tadi kat kebun. Yang ni tambah lagi 400 gram. Jadi semua sekali dah cukup lah 4 kilo. 1, 2, 3, 4. Yang ni lebihan lah. Maksud saya yang saiz agak kecil. Dan saya akan tanam semula. Okey, alhamdulillah dapat juga dituai dan dihantar kepada kedai makan yang memerlukan, yang ada order sebelum ni. So rangkuman yang boleh saya nyatakan di sini, satu rumpun boleh dapat 1 kilo dengan yang agak berkualiti lah. So akan datang kalau dia kata nak 3 kilo, saya akan ambil 3 rumpun lah.
3 rumpun yang dah nampak agak tua agak matang. Macam sana tu ada 3-4 tu saya tengok agak matang. Sebab daun dia dah kuning. Ada kuning-kuning sikit daun dia. Itu maksudnya dia dah matang lah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.